Assalamualaikum, selamat pagi. Dulu waktu gua dekat Porcelain Industry, gua bertugas sebagai operation manager. Gua punya factory manager, dia orang England. Gua panggil dia David the Slinky Clay. Dia report dekat gua, gaji dia dalam 30,000 lebih, kali-kali ganda lebih daripada gua. Walaupun dia report dekat gua, gaji dia sangat tinggi hampa. Dia orang England. Setiap kali pukul 11 dia akan cakap dengan gua, ajak gua minum kopi ataupun tea. Dia cakap orang England panggil 11 Z's. Jadi hari ni hampa gua nak buat kopi. Jadi untuk kopi ni hampa, kosongkan balik. Untuk kopi ni hampa, kalau rule of thumb dia, biji kopi tu yang setelah dikisar lebih kurang 16 gram. 16 gram akan dapat satu shot. Satu shot ni dalam 30 ml. Itu rule of thumb dia. Kita try buat tengok dapat tak. Tapi gua nak pakai yang one shot punya. Assalamualaikum, selamat pagi. Nak pergi beli barang kejap. Barang-barang untuk Kiam Coffee. Alhamdulillah setiap hari ada sales, walaupun tak banyak. Itu pun anak buat marketing, dia buat dalam trades. Dan untuk sales yang lalu ni banyak berlaku kesilapan lah. Sebab gua baru lagi, dan bila dealing dengan GrabFood ni dia tertekan sikit. Bila order masuk tu dia tertekan sebab dia macam kalut sikit kan. Takut driver tunggulah apalah, takut rider tunggu kan. Tak apa, pelan-pelan buat. Hari ni mereka ajak pergi short ride, pergi janda baik. Gua tak pergi lah kot. Gua nak fokus dekat gua punya Kiam Coffee ni dulu. Tadi pun gua ada terima satu rating yang kurang baik lah daripada gua punya customer. Gua tak salahkan dia. Dia berhak untuk komen kalau betul. Dia cakap gua punya kopi tu satu tak ada label. Dia order 2 ayak, satu tak ada label. Bukan satu, dua-dua tak ada label. Jadi dia tak tahu yang mana satu kan. Kemudian dia cakap cerai sikit. Dan gua akur memang waktu tu agak kelang kabut sikit. Ini yang perlu gua atasi lah. Macam mana nak buat kan. Kemudian competition ni agak hebat. Gua pun ada buat price comparison, compare dengan lain-lain punya kedai kan. Jadi harga tu tak banyak beza sangat lah. Margin jual ayak ni sebenarnya tinggi apa? Tinggi kan. Katalah kos satu cup tu RM5 kan. Nampak jual RM10, margin dah RM5 satu cup. Tapi disebabkan GrabFood pun ambil 30%, itu yang kebanyakan stop, kebanyakan kedai tu harga dia pun dia naikkan sikit. Dan kalau kat kedai fizikal pun gua dulu tengok harga lebih kurang je. Sebab kat kedai fizikal dia nak kena fikir, nak kena bayar sewa kedai apa semua kan. Cuaca masih berjerubu campur dengan mendung ni. Dah sampai Darussalam XL. Ramai orang hari Ahad ni, kalau yang tak ke mana-mana akan sibuk memenuhkan membeli keperluan dapur lah. Kita akan parking atas ni. Alright. Gua try pakai gua punya Nano ni dekat chain mount. Tengok jadi macam mana kan. Ni first time ni tak nak buat lagi macam ni. Selalu duk pakai Asian 5 Pro tu. Dan Nano letak kat sini. Remote ni bom masam lah. Ada kena cuci sikit. Gua pause gua punya Kiam kopi tu sampai 11.45 lah, 1 jam. Dah 11.23. Alright. Nak pergi mana lagi ya? Nak pergi beli asap-asap sikit. Pergi kat Pisang 9 lah. Bismillah. Oh, tak tengok kiri kanan lah Kalau gemilang di kiri dan kanan. Tapi jerubu ni tak pula bau asap Macam jerubu yang sudah tu, dia punya bau asap kuat. Ni sebab jerubu campur dengan mendung lah. Mendung tak berarti hujan. Asap bau masam helmet ni. Allahu Akbar. Sampai 9, gua nak pergi beli asap-asap sekejap. Hamad. Macam ni saya. Assalamualaikum. Salam. Pernah tengok kat YouTube apa? Ada YouTube kan? Boleh? Ada YouTube kan? Ada sikit-sikit. Tu lah. Nak tengok kita pergi mana? Pergi Kelantan ke mana? Ada Kelantan Terengganu. Berapa biji foto tu kan? Okey bang, okey. Boleh lah. Yeah. Boleh lah. Jom mana?
Duduk sini je. Nak tunggu kat sana je. Begitulah. Itu 2.1. 2.1. So far okay lah. Alhamdulillah. Tapi maintenance tinggi sikit lah. Macam kereta juga. Hai, Assalamualaikum. Tadi ada kaum tegur sikit. Dia tanya abang ada buat YouTube ke? Aduh, mungkin dia pernah ternampak gua punya channel kan. Lupa pula nak suruh dia subscribe kan. Takat tengok saja tak subscribe tak guna. Allahu Akbar. Itulah helmet ni bau masam. Tak tahu dari mana datangnya masam itu. Jelak sikit. Alah macam ham. Cuma cimang gua yang DJI jenis clip ni, kalau lu pakai full face, dia akan vision dia akan nampak bawah sikit lah. Kalau macam open space ni dia akan nampak paras ni kan. Kalau full face dia akan nampak daripada sini. Oh, ada orang main perahu kan, main perahu kan, main kayak dah. Main perahu lah. Kalau jerubu macam ni tak berapa healthy lah untuk outdoor punya aktiviti kan. Better lu duduk rumah. Nak sampai. Cuma nano ni kalau you detach dengan dia punya modul yang lagi satu tu, dia punya storage tak banyak. Dia sebab dekat sini, dekat dia punya kamera ni tak ada SIM card. Dia punya SIM card tu duduk dekat dia punya detachable modul lagi satu tu. Nak panggil mendatang apa tak mendatang tu. So internal storage dia gua rasa tak banyak lah. Dia cepat penuh. Ni pun gua tak tahu dah penuh ke belum. Ada lagi. Allahu Akbar. Sampai. Allahu Akbar. Macam mana nak angkat barang banyak, beg tak ada. Tak ada lah beg. So gua bawa yang penting saja dulu. Ini dan ini. Alright, jom. Gua ngam-ngam sejam ah. Jam kedai dah buka. Nanti pukul 1. Assalamualaikum, selamat petang Abang. Tak ada apa yang menarik hari ni. Nah, gua cuma nak buat video sikit supaya gua dapat post dalam YouTube setiap minggu. Jadi apa saja yang gua boleh record lah. Cuma nak belajar konsisten. Setiap minggu ada saja video daripada channel gua keluar kan. Hari ni gua pakai menatang ni, apa ni? Menatang ni dia jari gua ni dia trigger finger. Trigger finger ni cara nak ubat dia apa kena pergi klinik, pergi hospital dia buat operation sikit lah. Dan antara cara lain yang member gua suggest pakai menatang tadi lah. Boleh masuk glove? Boleh jangan masuk glove. Dan kemudian gua tukar gua punya setting gua punya Action 5 Pro gua letak kat sini. Dan dekat chain mount ni gua pakai Osmo Nano. Gua nak pergi beli susu Susu UHT tu dah habis. Jadi kita nak keluar beli susu dan nak pergi ambil anak balik sekolah kan. Sekalikan dengan beli susu lah, supaya tak berlaku pembaziran mileage jet zone test ni. Dia agak ketat sikit sebab dalam tu kita pakai yang untuk trigger finger tu. Lepas tu kat luar sarung pula glove. Hari terus berlalu tanpa menunggu. Dia kata stop, jangan set, tunggu set. Tak boleh, dia tetap bergerak Itulah kehidupan kita dia tetap bergerak menuju ke satu titik kematian Suka tak suka, mau tak mau, kematian pasti tiba Dan syarat untuk mati ni ada abang zone test Syarat untuk mati ni bukan umur dah banyak, bukan datangnya sakit. Yang penting persediaan kita untuk menghadapi kematian Sebab bila tiba kematian, habislah usaha kita dekat dunia ni. Sebab kat dunia ni kita perlu usaha atas keperluan kita, dan kita perlu juga usaha atas kehidupan kita selepas kematian. Allahu Akbar. Syukur Allah bagi nafas untuk hari ini, untuk lagi satu hari kehidupan, untuk kita usaha ke atas kehidupan kita.
dunia dan akhirat. Nampak kita ni umat yang special lah, umat akhir zaman ni. Satu-satunya umat yang Allah SWT bagi usaha kenabian ke atas umat ni kan. Kalau sebelum kita ni apa untuk buat tugas-tugas kenabian ni untuk ajak manusia ke arah syurga Allah SWT ni kan, perlu dilantik sebagai nabi dulu kan, baru boleh buat kerja kenabian ni kan, buat usaha nubuat ni. Tapi spesialnya kita ni apa kan, tanpa perlu Allah angkat kita jadi nabi, kita kena buat usaha kenabian. Kita boleh buat usaha kenabian. Ini tanggungjawab kita apa. Sebab itulah Allah SWT bagi tahu kita ni umat yang terbaik di kalangan seluruh umat. Kita adalah umat yang terbaik apa. Dan umat terbaik datang dengan kerja dan tanggungjawab, bukan datang macam tu saja. Tanggungjawab kita, tanggungjawab setiap pada kita apa, untuk bawa seluruh umat ini kepada mentaati Allah agar umat ni dapat selamat daripada azab Allah, masuk syurga. Ini fikir risau unsing Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Dan kita umat yang perlu jaga tepi kain orang. Kita tak boleh jaga tepi kain kita sendiri saja. Kalau sahabat buat kerja jaga tepi kain sendiri saja kan, hari ini entah kita tak tahu kita agama apa kan. Tapi sahabat jaga tepi kain setiap umat ni. Maka hari ini alhamdulillah agama telah datang ke Malaysia agama telah tersebar ke seluruh alam. Dan benda yang sama sebab sahabat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu umpama bintang-bintang di langit jadi panduan kepada umat akhir zaman. Dan sahabat ni Allah bagi tahu dalam Quran lagi, mereka ni orang-orang yang dah berjaya. Ada 10 sahabat waktu dia hidup lagi Allah SWT dah jamin syurga untuk dia. Asyara mubasyara. Bila hamba suka tak suka, tanggungjawab kita ni kita kena buat hamba. Kita perlu ada risau unsing atas umat ni hamba. Bukan kita seorang saja dapat datang semayang. Kita kena risau unsing bagaimana ramai lagi yang tak dapat semayang kan. Bukan kata kita baik, kita elok, tapi kita nak kita jadi elok, orang lain pun jadi elok hamba. Bila seluruh orang ada fikir yang macam ni, insya-Allah dunia akan aman. Oh, Encik punya minyak ni dah tinggal 3 bar. Gua pun tak ingat last gua isi bila. Oh, petang kereta banyak biar anak-anak sekolah tengah hari kurang. Di kedai dulu kan, ambil anak dulu lah. Kita pergi Darussalam XL dekat Presiden 5 nanti. Beli susu. Nampak update sikit pasal gua punya Kiam Kopi tu. Hari ni rasa hari ke-9 kot. Gua punya Kiam Kopi beroperasi dengan menggunakan platform GrabFood. Dan satu cup, 2 cup. Dan jadi gua berserah sajalah. Di samping buat usaha sikit, gua pun tak tahu nak buat apa lagi supaya ada 2-3 cup lagi terjual kan setiap hari. Jadi kita tunggu kat sini lah. Allahu Akbar. Kompleks Sekolah Putrajaya Presiden 91. Budak-budak balik sekolah balik sekolah. Alright nampak jom kita jualan agak sendu walaupun hari-hari ada jualan tapi agak sendu lah. Dan cantik kalau dapat awal-awal ni dapat 5-6 cup satu hari okey lah kan. Tak apa, insya-Allah Allah akan buka jalan, insya-Allah. Walaupun jalan jam kan, Allah akan buka jalan. So duduk goyang. So kita akan ke Darussalam SL berkenaan dengan channel YouTube gua Memanglah daripada awal waktu beberapa tahun sebelum ni kan, gua buat YouTube ni sebab gua nak jadi YouTuber lah. Kemudian tengok pula YouTuber ni ada income kan, gua pun bersemangat lah nak buat. Tapi dulu waktu kerja tu memang susah lah nak buat video hari-hari kan. Jadi bila dah tak bekerja pula, Allah bagi Encik Zontes ni kan, dah setahun lebih dah gua kembali aktif dengan YouTube gua ni kan. Alhamdulillah subscriber pun makin bertambah lah. Tapi walau lately ni agak slow. Dan mungkin channel gua ni juga gua guna sebagai satu platform untuk gua promote gua punya produk. Gua memang ada banyak idea dalam kepala ni kan, tapi satu pun tak dapat diriliskan lagi. Untuk produk-produk gua, gua lebih minat kepada pakaian lah kan, daripada baju, seluar, kasut dan kopiah. Dan itu sebagai preparation gua daripada sekarang lah. Tapi hampa pun tak subscribe kan. Kalau hampa sudi suka ataupun niat nak bantu gua, hampa boleh lah subscribe gua punya channel ni dan share, komen, like, komen yang baik-baik. Kalau nak bagi nasihat yang baik-baik, tak payah camdek bukan-bukan. Ini SPRM
bangunan terpelik dalam Putrajaya ni lah. Jadi bila subscriber gua bertambah, lepas tu view hours gua bertambah, gua boleh monetize. Dan sekarang nak monetize pun tak boleh lagi. Dah setahun lebih dah kembali aktif. View hours tu dengan naik. Lepas tu dia turun kan. Selepas gua keluar 2 bulan dekat England tu, gua tak ada video apa nak hantar. Jadi gua hantar lah video gua keluar 2 bulan kat England tu. Waktu tu lah view gua menurun sikit lah. Petang kereta banyak orang balik kerja ambil anak sekolah guys. Semalam ada berita apa lori immigration hantam satu bapa dengan 2 orang anak dia kan. Kesian, Allahu Akbar. Itulah hampa bila ajal kan, bila datangnya kematian kan, lu jadi pengguna jalan raya yang berhemah pun, kalau Allah takdirkan lu nak meninggalkan jalan raya lalu kita minta simpang lah. Semoga Allah SWT datangkan kematian yang elok-elok dekat kita semua, kematian husnul khatimah. Dan berita semalam juga dikabarkan Perodua akan menurunkan harga kereta Azia G turun hingga 4,000 harga. Adakah harga tu turun bersama kualiti ataupun masih mengekalkan kualiti yang lama? Allahualam. Kita tunggulah tengok nanti. Prisin 5 ke prisin 16 18. Kalau salam ni banyak. Ada banyak gua pergi 18 lah gua. Tapi 18 lah. Sekarang ni hampa dalam kepala otak ni dia macam-macam fikir kan. Dia bila tak ada sumber pendapatan ni, kepala otak dia berjalan. Kadang dia sedih, kadang dia jadi lemau, dia jadi macam-macam kan. Tapi kita yang dah berumur, kita kena sentiasa sedar lah. Apa keadaan pun kita kena kembali kepada Allah. Memanglah duk layan kepada otak ni macam-macam lah kan. Kita pula jantan nampak kan. Adat bagi kita orang jantan ni kena sediakan semua lah untuk ahli keluarga dia. Ada ambulan lah. Tak apa, InsyaAllah Allah buka jalan, sangka baik dengan Allah hamba. Gua dah buka glove lah, gua pakai ni je. Sebab gua rasa macam susah. Nampak atas bukit tu. Atas bukit tu adalah Istana Selangor hamba. Istana Singgah kalau tak salah. Sebab tu nampak tu bendera kat situ, bendera Selangor. Ya apa? Bukan lah. Bukan. Yang ni kalau tak salah kementerian ni, Kementerian Luar Negara. Silap. Balik cerita kepada bapa yang dengan 2 anak tu yang kena langgar dengan lori tu kan. Lori immigration tu. Dekat simpang macam ni lah. Dekat traffic light macam ni. Kan? Bukan salah mereka pun kan. Dan bukan salah lori tu juga. Salah kereta lain yang tak sempat nak elak. Lori yang bahaya lah budak-budak ni. Yang dengan siren dia. Kan? Tapi tak sempat nak elak. Tak tahu cerita dia macam mana. Itu yang gua dengar lah. Daripada berita. Tengok budak-budak ni, dia akan kira apa? Dia kira nak lompat, nak main kan? Sebab tu kena hati-hati apa? Cepat. Terpaksa melakukan selitan. Itulah rapat sangat lah ni. Pasal apa? Oh sini pada sekolah ada. Ini parking cacat. Habis hampa parking motor termasuk dengan gua. Dia orang cacat nak parking mana? Sabang lah, gua side lah. Oh W motor RT3. Alright, susu dah beli. Gua dah beli black tape untuk pasang sambung wire lampu ni. Lampu beli untuk bilik anak tu dah lama dah. Lampu tu cadang nak pasang kat kampung. Lepas tu dia berkenan dia bawa balik kat sini kat Putrajaya. Ikut je lah. Anak gua yang sulung ni dia minat Mickey Mouse, Minnie Mouse. Lampu tu ada kartun sikit. Jalan cari makan. Alright. Ni atas ni apa nak buat apa? Tak pasti nak baca tengok, tak ada tulis. Cuaca dah kembali cerah hampa. Sebelum ni kan dengan jerubu, sekarang terasa lah biji-biji matahari tu kan yang menampang kulit sebiji. Tapi depan ni macam nak hujan lah. Alright, Lori Simen ni nak pergi mana? Masuk jalan ni, pula ni jalan kawasan perumahan. Kena kat depan tu sempit, hang sangkut, hang tak boleh pergi. Ini Putrajaya biasa, orang parking kiri kanan kan. Ni gua ingat kena overtake lori simen ni. Apa itu trigger finger hamba? Trigger finger dia macam ni. Hampa tengok ibu jari gua ni kan. Bila gua bengkok, dia macam lock, dia tak boleh tegak. So biasanya gua kena gunakan force sikit lah, ataupun gua assist gua punya jari ni untuk luruskan balik.
Macam ni dia lock, dia tak boleh lurus. Nah, ada assist sikit, luruskan balik. Dia punya punca tu ikut pembacaan gua lah, disebabkan oleh penggunaan tangan ataupun jari yang terlampau banyak. Dan lepas tu dia punya macam mana nak hilangkan dia, dan mostly dengan pembedahan lah, dengan pembedahan, sedikit pembedahan. Dan sebab dia berkaitan dengan nerve hampa. Nerve ni macam ada terputus, tercabut apa-apa semua kan. Dengan sedikit pembedahan tu dia akan boleh baik balik dah. Tapi gua takut gua ambil cadangan daripada kawan gua pakai binatang ni lah. Dan dia macam akan bagi self healing nanti, tapi akan makan masa lama sikit lah, mungkin sampai sebulan. Gua secure gua punya jari ni supaya tak ada pergerakan banyak sangat, supaya dia ada self healing nerve tu nanti akan bersambung balik.